Kenapa makin ramai yang pilih Ativa sebagai SUV pertama mereka? Nak tahu? Tengok video ni sampai habis. Sekarang ni kita berada di Pro 2 DMM Sales and Service Center Chan Sao Lim. Hai semua, welcome to Ride Hub. Saya Ann. Hari ini kita akan melihat lebih dekat lagi Pro 2 Ativa, sebuah SUV compact, mampu milik dan menjadi pilihan ramai rakyat Malaysia. SUV ni hadir dalam 3 varian iaitu X RM62,500, H RM67,300 dan AV RM73,400. Dan kalau korang nak lampu DRL ni, korang kena upgrade kepada gear up accessories. Okey, untuk design bahagian grill depan ni, apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah. Rim alloy bersaiz 17 inci untuk varian H dan AV sahaja. Ground clearance yang tinggi sesuai dengan jalan di Malaysia yang penuh lubang dan lopak. Wheelbase 2,525mm dan dengan menggunakan platform DMGA, struktur badan yang lebih kukuh tetapi ringan yang meningkatkan kecekapan bahan api dan keselamatan. Kereta Ativa ni menggunakan suspension McPherson strut di bahagian depan dan torsion beam di bahagian belakang. Kereta ni ada full LED untuk lampu belakang dan spoiler belakang dengan high mounted stop lamp, reverse camera dan sensor belakang. Tempat duduk dia diperbuat daripada fabric premium kecuali untuk varian advance diperbuat daripada Sapphire kulit. Infotainment system bersaiz 9 inci dan dia support Smart Link dan Bluetooth. Panel meter digital TFT 7 inch nampak sangat futuristik. Boleh tukar design meter tau dan boleh letak reminder sekali. Contoh hari jadi isteri ataupun awet korang ke. Ada juga push start button dan smart entry system. Kerusi belakang ni korang boleh lipat 60/40. Untuk kelas SUV compact, boot size 369 liter dikira luas lah.